Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua selamat sejahtera kepada semua. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah mutiara hati, mutiara ilmu yang bertemakan memuliakan ibu bapa, tangga menuju redha ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa adalah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Mereka melakukan pelbagai pengorbanan dan kesusahan tanpa bicara. Mereka menyuluh hidup kita dengan penuh makna. Namun, sejauh manakah usaha kita untuk menghargai jerih payah mereka? Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman. Ianya bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan engkau, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan hak, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kullu dzunubi yu'akhirullah ma syaa minha illa yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Ianya bermaksud, setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematiannya lagi. Riwayat Al-Hakim. Terdapat sebuah kisah mengenai seorang pemuda daripada Yaman yang dicatat dan disebut namanya dalam hadis riwayat Muslim. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia datang daripada Yaman. Dia seorang yang miskin, tetapi terkenal kerana bakti luar biasanya yang menjaga ibunya yang lumpuh dan buta. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kelak akan datang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya kerana doanya mustajab. Ketika ditanya apakah rahsianya, Uwais menjawab, aku hanya menjaga ibuku siang dan malam. Aku khawatir kelak jika aku mati mendahuluinya, siapakah yang akan menjaganya? Kisah ini membuktikan bahawa berbakti kepada ibu bapa adalah jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Bahkan diakui oleh Rasulullah SAW tanpa pernah bertemu dengan Uwais. Selain itu, kita perlulah menjaga adab-adab berbakti kepada ibu bapa kita. Yang pertama, kita wajib menghormati dan mentaati mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat, selagi arahan mereka itu tidak melanggar arahan-arahan dan perintah Allah. Setiap arahan ibu bapa wajib untuk kita patuhi. Yang kedua, sentiasalah bersikap lemah lembut, ucapkan kata-kata yang sopan, dan elakkan mulut kita ini menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar kepada mereka. Yang ketiga, mendoakan kesejahteraan mereka pada bila-bila masa. Doa untuk ibu bapa adalah amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti doa, ya Allah, kasihanilah ibu bapa aku sebagaimana mereka mengasihani aku ketika aku kecil. Yang keempat, perlulah kita untuk sentiasa menjaga perasaan mereka dengan menghindari perkara yang boleh mengecilkan hati mereka,
walaupun perkara-perkara yang kecil. Yang kelima, kita perlu menyediakan keperluan mereka. Jika ibu bapa memerlukan bantuan, bantulah mereka sedaya upaya dan penuhi keperluan mereka dengan penuh keikhlasan. Pagi-pagi menjemur gelama-gelama disimpan di dalam raga. Kasih saudara semasa berada, kasih ibu bapa hingga ke syurga. Saudara dan saudari, jangan tunggu hingga mereka tiada baru kita menyesal. Mulakan hari ini dengan senyuman, pelukan dan ucapan terima kasih ibu dan ayah. Marilah kita menjadi anak yang membawa ibu bapa ke syurga, bukan mengheret mereka ke neraka. Kerana redha mereka adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terima kasih.